untuk kita dapat untuk kita belum tahu. Saya sebab nak tanah ni kan tiba-tiba tak ada sebab saya nak tulis dulu lagu dia, cerita dia. Dalam tempat ni dah hasil lagu-lagu apa yang dah ada lah. Ada lagu yang sedap-sedap daripada penyanyi perempuan pun ada. Sebab saya suka nyanyi lagu-lagu 70-an, 80-an saya suka. Dan kalau kat karaoke saya tak nyanyi lagu saya nyanyi lagu dia orang. Sedap-sedap kan, melodi-melodi lama ni dulu sebenarnya melodi yang membuka laluan kepada kami untuk menyanyi. Jadi bila orang dengar, oh lagu ni sedap didatangkan dari oleh penyanyi ni. Jadi penyanyi-penyanyi baru yang pada ketika itu pun datang, orang terima sebab orang percaya lagu-lagu lama itu sedap, mungkin lagu baru pun sedap. Jadi alhamdulillah, kerana dia orang menebas jalan, maka saya pun lalu jalan itu sampailah ke hari ini. Dapat 2 tahun, alhamdulillah. Jadi itu yang saya dengan memilih daripada 60-an sampai ke tahun 90-an ke 2000 ni, siapakah mereka-mereka ni yang akan disatukan. Kalau mereka susah, kita bantu. Masa itu bila kita dalam bulan di ujung 5 atau 6 je kan. Itu. So konsert itu dulu seiring dengan konsert Wings tu lah. Kalau kita dapat belajar. Oh, dah dapat belajar kita akan jalan yang itu dulu. Konsert tribute tu dekat mana? KL. Lokasi belum KL. Tapi kita tengah kecil ni. Di 2 tempat. Oh. Datuk mungkin boleh share sikit perasaan Wings dah menginjak usia 40 tahun ni bagi Datuk macam mana perasaan? Saya rasa saya mewakili kawan-kawan saya bersyukur kerana 40 tahun ini kami diberikan semangat, kekuatan dan sebagainya, dan alhamdulillah diberikan rezeki yang baik. Kami dapat bersama masih lagi merancangkan untuk membuat persembahan dan beri kesihatan yang bagus. InsyaAllah kita akan teruskan. Ini sekarang tengah proses album. Kita buat sikit-sikit proses album ni sebab saya fikir tidak ada apa benda yang kita nak kejar lagi dalam dunia ni. Kita nak keluarkan sesuatu benda yang penuh kepuasan. Mana kepuasan daripada sudut pandaian kami. Apa yang termampu kami keluarkan dari sudut melodi, arrangement dan sebagainya untuk mengeluarkan sebuah album. Kami tidak mau keluarkan album yang suka-suka, album yang sekadar filler, agak muat, tak mau. Kita tu sebab dah tertunggak lebih kurang 4 tahun, 3 tahun, ini masuk 4 tahun tertunggak daripada projek pertama tu. Tapi kita still jalan. Ni 2-3 hari ni dah ada masa dalam bulan Ramadan ni, dia dah rakamkan lagi 2 lagu, dia akan masuk lagi dalam 2-3 lagi lagu. Sekarang total semua lebih kurang 20 lagu kita buat. Dah ada. Cuma kita tidak eager nak keluarkan benda tu. Saya kena melihat keadaan semasa, macam mana konsep, macam mana lagu, macam mana sekian-sekian untuk kita keluarkan. Bukan sekadar kita nak keluarkan hanya kerana apa dia keluarkan album. Sebab orang kena tahu yang kita ada album. Untuk apa? Sekarang kita nak jual album, nak jual di mana? Kan nak jual di mana? Sekarang bukan zaman album. Zaman orang keluar single, keluar YouTube, keluar sekian, Spotify dan sebagainya. Sekali Wings nak keluar album, keluarkan album ni maknanya kita nak keluarkan satu hazanah. Hazanah ni dia bermakna. Bukan sekadar keluar, orang baca-baca dengarkan, tempat tong sampah. Dia tak mau macam tu. Sekurang-kurangnya kalau keluarkan ni ada sesuatu benda yang 40 tahun pengalaman. Oh, lain lah. Oh, macam ni lah ni. Kita jadi doktor muzik lah contohnya. Kita nak keluarkan sesuatu tu biar menjadi jadi macam arkib lah. Bila orang melihat sesuatu benda, melihat arkib, nak cari azanah lagu, akan melihat perpustakaan ini tentunya. So biarlah keluar dengan secara yang bagus, lagu-lagu yang bagus. Ambil masa lama sikit pun tak apa, sebab kami tak nak kerja apa-apa pun. Cuma kita nak carikan kepuasan dan kepuasan kami dan juga pada penyokong-penyokong Wings. Momen yang paling Wings tak boleh lupa sepanjang 40 tahun. Lebih banyak. Momen yang paling membekas lah dengan kita. Momen yang paling kami tak dapat lupakan. Yang pernah berlaku lah. Yang pernah berlaku.